Ya, Miss K, kenapa panggil saya? Aku semalam panggil kau. Kenapa kau tak jawab? Kat mana Miss K panggil? Dekat kedai mak sebelah tu. Miss K, saya kan dekat rumah. Rumah kau sana, aku kat situ. Rumah saya sana. Yalah, takkan tak boleh dengar apa tu lah tu. Miss K ingat ni zaman purba ke pakai walkie-talkie? Tak ada kerja, tapi kan memang Miss K ni, macam mana lah nak dengar? Ya, Miss K panggil saya. Aku lambat kau kadang tandas. What? Tak nampak pun. Masalah kau masalah aku yang tak nampak. Aku dah lambat kau tak lambat balik. Tak ada KPI. Kau pergi pandai kau tempat. Memang benda semua orang ni. Panggil tak nyamuk, rampai tak pergi. Ya, Miss K, saya nak buat kerja ni. Kenapa panggil saya? Wow, belaga. Ada ingat ada performance ke? Semalam aku kau takat. Hah? Kau buat apa? Kau 3 pagi. 3 pagi. Buat apa kau? Saya tengah tidur. Aku bos. Aku nak tahu pukul 3 pagi. Aku dapat idea nak suruh kau buat apa dengan ingredient. Apa itu sekarang? Pukul 3 pagi lah. Sekarang tak ada idea dah. Kau keluar lah. Dah tak ada KPI dah. Okey lah.